Benda apa ni? Bahaya tak? Kami akan share cara hilangkan benda ni di hujung video. Pernah tengok tak kami jalan macam ni? Sebenarnya keadaan ni kita panggil ganglion cyst. Benda ni biasa terjadi di pergelangan tangan ataupun sendi-sendi lain seperti kaki ataupun buku lali. Tapi selalu sangat dekat tangan je. Ganglion cyst ni biasanya bentuk bulat, dia pujur dan dia lembut. Dan macam kalau kita pegang tu dia ada cair sikit. Kalau kita tolak dia akan gerak-gerak. Dan berita baik, ini bukan kanser ataupun apa-apa yang bahaya. Tapi kalau tiba-tiba makin sakit ke, makin bengkak, merah, memang kena jumpa doktor lah. Mungkin akan buat minor procedure untuk buang. Jadi, cara untuk hilangkan. Di terapi klinik, kita selalu tekankan dua bab. Satu, cara rawat. Dan yang kedua, punca. Rawatan sendiri boleh buat just urut bahagian tu sikit-sikit hari-hari. Gentel-gentel je macam video ni. Pengalaman saya nanti dia hilang sendiri. Cuma bila tu tak tentulah, mungkin beberapa bulan. Tapi jangan paksa dia. Yang kedua, punca. Kurangkan punca. Contoh, kalau banyak buat push up ataupun mengurut ataupun apa-apa aktiviti yang banyak bengkok kat tangan. Tapi kalau tak hilang juga, anda boleh singgah jumpa kami macam biasa.